first sekali, itulah korang PJJ. PJJ ni maksudnya perkahwinan jarak jauh. Maksudnya korang tak duduk satu rumah, setiap hari korang tak dapat berjumpa. Sebenarnya korang boleh juga partner. Nak ke? Ini adalah Dr. Mu nak isteri tu kira kitaran period tu betul-betul. Contoh korang dapat kitaran period tu adalah 28 hari. Bulan berikutnya pun 28 hari. Bulan berikutnya pun 28 hari. So period awak tu adalah teratur. So kalau period awak teratur, so awak boleh fokus pada hari ovulasi, iaitu pada hari telur itu keluar. Dan kalau kitaran awak adalah 28 hari, waktu telur awak keluar adalah pada hari ke-14. Tempoh 5 hari sebelum hari ovulasi tu, InsyaAllah ada chance untuk lekat. Tapi Dr. Mu nak korang kena sihatkan diri dulu. Isteri kena betul-betul telur tu jadi, yang matang dan telur tu boleh keluar daripada korang punya ovari. Dan suami, Dr. Mu nak juga suami itu menghasilkan sperma yang perfect. Sperma tak perfect, bentuk tak sempurna, tak aktif, jumlah dia kurang, lambatlah korang nak lekat nanti. So kalau korang nak bantu diri korang, isteri dengan suami, walaupun PJJ korang nak lekat juga, jom amalkan yang ini. Susu Pro-Tv Mama To Be khas untuk isteri, nak bantu supaya kualiti telur tu lebih bagus. Dan juga kita ada juga susu Pro-Tv Papa To Be untuk suami, nak jaga kualiti sperma korang. Jangan lupa dapatkan susu ni. InsyaAllah nanti korang boleh layak untuk dapat consultation daripada tim Pro-Tv untuk bantu korang macam mana nak fokus untuk dapat zuriat. Good luck. Jangan lupa dapatkan susu ni sekarang.